Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di dalam podcast Sembang Ubi Diam-Diam Berisi. Untuk kita bicarakan tentang berkaitan dengan pembangunan belia dan juga isu-isu semasa berkenaan dengan belia. Jadi hari ini guest kita yang special kita jemput dari PPR Kampung Baru Haikom, iaitu adik Muhammad Farhan bin Abdullah. Apa khabar? Saya khabar baik. Okey, dah makan? Dah makan. Alright. So, Farhan, perkenalkan diri sikit. Okey. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Abdullah, berumur 19 tahun dan saya tinggal di PPR Kampung Baru Haikom. Okey, Farhan mula masuk AYG umur berapa? Saya rasa umur darjah 6 lah. Darjah 6, 12 tahun lah. Yes. Itu kita buka AYG Haikom 2018. So antara first client lah. Antara awal-awal yang mula masuk ni lah. Maybe lah. Belum awal. Yes. Okay. So apa yang kau buat dekat AYG sebenarnya? Okey, apa yang saya buat dekat situ pada awalnya cuma bermain komputer dengan kawan-kawan. Dan luangkan masa lah kat situ lah, main game dengan kawan, lepas tu pergi sembang ke. Ada buat kerja rumah? Belajar? Ada tak? Jujurnya Sejujurnya tak lah. Buat dulu yang tu memang susah sikit lah nak belajar. Waktu SPM, waktu dah exam ada jugalah datang bawa buku semua. Tak ada, memang tak ada? Tak ada. Betul, kau memang Aduh, memang problem lah. Patutnya video ni tak boleh keluar, tapi okey. Jalan je terus. Okey. So banyak program dengan AYG Haikom. Mostly banyak lah. So kau juga salah seorang youth leader club kan? Ya, saya. So waktu tu youth leader club, siapa pengurusi waktu kau ni? Pengurusi Pengurusi saya Muhammad Irfan. Oh, Irfan. Alright. Muhammad Irfan Rafi. Hai Irfan. Okey, apa nama, siapa yang kau ingat yang pekerja belia yang jaga AYG Haikom? Okey, yang saya boleh sebut lah. Yang terawal ada Abang Aizan, nombor 1. Ada Abang Takif, ada Abang Iqbal. Lepas tu kita ada Kak Moda. Ada Abang Anas. Adli ada juga? Adli ada juga? Abang Adli? Adli Tak pasal ni. Okey. Lepas tu last Abang Haikal Din. Yes. Yang kau macam ada tinggal seorang ni. Cuba. Okey, lupa lah. Kita ada Kak Aina. Kan, terasa dia ni. Yang maju lah. Yang maju. Okey. So maknanya yalah ramai lah kerja belia yang dah berkhidmat di Haikom. So banyaklah pengalaman yang kau dapat dengan orang tu kan. Okey tak? Best tak orang? Sejujurnya best sangat. Okay. So nanti boleh jumpa balik lah dengan orang. Okey. Apa yang momen yang best ataupun program yang best kau dengan AYG ni? Okay, kat sini jalan mana yang best tu? Kita ada 3 program yang saya rasa best lah. Okay, yang pertama ada Karnival Pengguna Arif. Lepas tu yang kedua ada Kem Remaja Adab. Dan yang terakhir adalah pertandingan bola sepak. Oh, yang dekat Kajang pula kat Puchong. Yang lawan apa? Ramai-ramai kan? Maksudnya semua hampir semua center lah hantar tim. So waktu tu siapa yang menang? Saya Haikom antara yang ada fight juga lah. ada fight lah. Saya ingat lah, dah lama kan, 3 tahun dah rasanya kan. Betul tak? Okey, tak apa. So itu antara beberapa aktiviti lah yang berlangsung di AYG Haikom. Ada program dalaman, ada program luar, bawa pergi jalan-jalan, pergi melawat, apa orang kata, lawatan sambil belajar, pergi lawan bola. So memang banyak dan banyaklah pengalaman yang kau dapat kan. So okey, kita pergi pula kepada sekarang umur kau
19. 19 tahun. Kau dah ambil SPM lah. Dah ambil. Alhamdulillah. Macam mana result SPM okey? Alhamdulillah okey. Okey. Result tak payah beritahu lah. Tak boleh tahu lah. Tapi cukup orang kata melayakkan kau untuk sambung belajar ke? Cukup untuk jadi manusia. Masya Allah. Okey. So, Farhan, lepas SPM kau buat apa? Saya intern dekat sebuah NGO yang diberi nama Teach for Malaysia. TFM. Selama 3 bulan. Lepas tu saya menganggur kejap, tanam ubi. Bukan tenang anggur kan? Kata anggur kita tanam ubi. Sebab dia akan berisi nanti kan? Lepas tu banyak tolong mak sikit lah jualan. Lepas tu last kali ada kerja dekat kafe lah. Okay. Dekat TFM tadi kau buat apa? Sebagai designer lah. Dan saya ni tergolong dalam satu department yang beri nama Talent Acquisition, yang bermaksud pengambilan bakat lah. Maknanya kat situ pun kau dah dapat pengalaman. Kan? So boleh masuk dalam kau punya CV lah nanti untuk apply kerja semua kan. Alhamdulillah. Okey, lepas habis apa nama? Kau lepas PM tu kau ada kerja semua tu kan? Then kau ada apply study tak dekat mana-mana? Sebelum intern tu ada satu je. UPU kau isi tak? Tak. UPU kau tak isi? Tak isi. So kau apply apa? Apply JMI. JMI? German? Malaysia Institute. Okay. So kenapa kau apply JMI? Sebab environment yang bagus. So apa yang first terdetik menyebabkan kau join, kau apply? Okay. Sebab daripada program YG juga lah. Which is program remaja adab. Okay. Lepas tu ada lagi satu program, nama dia PMGS. Itu dia. Perkampungan Nara Gading. So yang maknanya 2 kali lah kau pergi waktu kau sekolah, dan lepas sekolah tu kau pergi German National Institute, ada program kat sana. So bila kau tengok tempat tu, kau dah jatuh cinta lah. Dah jatuh cinta lah. Tempat belajar. Tengok orang belum lagi lah. Tengok orang belum lagi. Okay. Tak tepi. So kau apply JMI dan dapat? Dapat. Pada awal tak dapat, tapi time tu tengah intern, so saya minta STEM. Tak tangguh lah. Tak tangguh. Masukkan tu. Dia kata boleh, tapi bulan tu so saya pergi pada tu. Okay, so kau dah apply, dapat masuk, and then yelah, kalau JMI ni dia punya dia ada yuran dia kan. So macam mana kau nak bayar yuran tu? Ataupun kau dapat tajaan? Ada daripada Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih. So Lembaga Zakat Selangor taja study kau di TMI. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana telah menaja Farhan. Katanya agak terhad. Agak terhad tawaran aku tu. Untuk berapa orang dia punya tawaran tu? Untuk 5 orang. 5 orang saja. 5 orang saja. Kau salah seorang daripada 5 orang tu. Ya. You are the chosen one. Lebih kurang. Okey. Alhamdulillah. So sekarang ni mana kau dah menuntut di Jamal? Berapa lama dah? Dah 9 bulan dah. 9 bulan. Semester kedua. Betul. Ambil apa? Bidang apa? Kreatif Multimedia. Diploma Kreatif Multimedia. Berapa tahun tu? 3 tahun. 3 tahun. Okay. So maknanya kau dah ambil diploma dan macam mana environment dekat Jerman? Studinya, untuk lecturernya, kawan-kawannya macam mana? Untuk bahagian study lebih cukup selesa lah. Tak selesa. Dia punya facility semua lengkap lah? Lengkap. Untuk lecturer ada yang okey. Semua okey lah. Yang tak okey tu tak ada cakap. Okay. Alright, dia kawan-kawan semua best lah. Semuanya sangat best. Sangat-sangat menolong.
Apa nama kau dulu ni hostel lah. Saya dulu hostel. Okey, hostel dia. Hostel. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey, of course kalau masuk universiti ni, ialah mana-mana tempat pun akan ada cabaran dia. So apa cabaran kau masuk ke universiti ni? Pada awalnya saya masuk kan sebagai orang miskin lah. Orang miskin yang susah sikit, sangat-sangat susah dari segi pemakanan. So saya kena kurangkan sikit pemakanan saya dan banyakkan belanja untuk kos lah. Sebab dia orang lebih banyak pakai duit. So nak tak nak kena berkorban sedikit lah. Tak makan lah. Tak makan. Time tu pula tak dapat apa-apa kan. Serius lah? Sumpah. Makan Maggi je. Serius lah? Sumpah. Tak makan nasi di cafe dia tak ada lah? Tak ada lah tu. Makan Maggi je? Memang orang ajak makan. Tak apa. Itu cakap tak ada duit lah. Okay. So sekarang ni dah okey sikit lah? Sekarang okey. Atas bantuan yang bagus jaga sekarang. So maknanya waktu tu belum dapat lagi Belum. Lama? Lama 1 sen juga lah. 1 sen juga? 1 sen juga lah. Kena berperang. Alright, tu cabarannya lah. Cabaran belajar semua tu okey lah, boleh handle lah. Cabaran belajar alhamdulillah okey. Semester dah apa? Yang lepas? Dah keluar. Okey. Alhamdulillah okey. 3? Tak. Tak ada lah sampai 3 lah. Tapi 2.8 lah je. Oi, okey. Kau ambil kreatif multimedia dia kan? Betul. Ya, memang kau minat. Right. Okey, so terakhir kita nak tanya lah apa harapan lah ke diri kau sendiri dan juga ke kawan lah untuk sambung belajar ni. Untuk saya harapan untuk saya jangan pantang menyerah bila dah masuk dalam dunia universiti ni kan. Sebab macam-macam cabaran yang akan kita hadapi lah. Kadang-kadang dari segi duit, kadang-kadang dari segi pembelajaran, kadang-kadang dari segi kawan. Yang macam tu tapi Alright. So maknanya kau cabar diri kau lah untuk supaya habiskan dan ialah kawan-kawan pun kalau boleh jom belajar lah kan. Jangan belajar ni untuk asah punya kemahiran kita kan. Sebab kita nak something, kita nak masuk pekerjaan yang kita nak tu. Kadang-kadang dia orang ada minta apa yang kita perlu kan. Macam kadang-kadang kalau kita nak masuk bidang engineering kan, pekerjaan dia mesti kena engineering kan. So kita kena belajar engineering. Kita kena pula lah habis-habis. Daripada SPM lagi. Bukannya dah start universiti baru nak pula. Okey, itulah nasihat yang disampaikan oleh adik kita Farhan. Saya ingat cukup memberi inspirasi kepada kami selaku di Adab Youth Garage dalam meneruskan perjuangan dalam membangunkan anak-anak muda belia di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doakan agar adik Farhan kita terus dapat sambung pelajarannya hingga ke Menara Gading dan berjaya dengan jayanya. Dan jangan lupa untuk terus menonton siri podcast kami di channel Adab Youth Garage. Sembang Ubi Diam-Diam Berisi.